Macam Best. Kita kena keluar dari zaman ni. Hantu bahus di luar kawalan. Aku ada mesin masa yang boleh bantu baiki masa ni. Baguslah macam tu, Prof. Kita lari ni bukan sebab takut, tapi sebab nak cari punca masalah sebelum sumpahan ni bermula. Aku sumpah, kalau jumpa dia sebelum jadi hantu bahus, aku sendiri yang tepuk-tepuk dahi dia dengan dua tangan aku ni. Mana tempat tu, Prof? Aku tak nak tinggalkan kampung ni hancur macam ni. Aku rasa sedih tengok. Ikut aku. Makmal di bawah tanah. Aku dah siapkan mesin masa. Kita gerak sekarang. Bayang malam hitam pekat, bisik angin jantung sesak, bau tanah basah, suara seruan. Satu, dua, tiga langkah, kaki kau bawa ke tanah. Dua, tiga, saya tak berlari. Empat, lima, mayat bernyanyi. Enam, tujuh, kubur berseri. Jangan kira nanti mati. Jangan kira nanti mati. Sini tempat kau rebah, tanah berdenyut, liang terbuka, tanganku tarik, kau ikut serta. Jangan kira nanti mau. Dia tunggu. Tak sangka kau, Prof. Hebat bilik makmal kau ni. Kau tak pernah ajak kami datang sini pun lepak pun sebelum ni. Benda ni rahsia weh Encik Pedos. Kalau semua orang tahu, habis satu kampung datang sini. Kalau boleh ubah masa, kita bukan saja boleh halang sumpahan, kita boleh selamatkan semua orang kampung. Kita kena buat betul-betul. Jangan sampai tersilap langkah. Prof, kau dah pernah guna ke mesin masa ciptaan kau ni? Itulah. Jangan buat pasal. Baru nak masuk dalam mesin masa tu, tiba-tiba kena shock karan. Naya weh. First time, kalau kita tak cuba, mana tahu kan? Korang kena percaya aku. Aku yang bawa korang dalam misi ni. Aku okey je selagi aku ada sini. Aku tolong. Prof, kau ada dapur kecil ke kat sini? Kalau dah patah balik zaman dulu, aku nak bawa bekal. Takut sampai sana lapar pula. Contohlah Encik Pedos bawa bekal nasi goreng. Dah sampai sana sini, basi dah. Oh, ampun. Ingat lapar je. Lupa baca doa dulu kot. Jangan tahu duk melantak je. Apa orang kata? Menteka darah. Haji, sabar Haji, sabar. Kita melawak je. Tengok Jangan tu Asrul, sangat, Haji. melawak orang Kalau tua. serius sangat, cepat tua je. Melawak juga. Kat luar tu huru hara dah tahu. Meletup sana, meletup sini. Bila kita nak gerak ni, Prof? Lama lagi ke? Sikit je lagi. Aku tengah stabilkan fluktuasi gelombang masa dan reset sistem penjejak dimensi. Kalau semua parameter tepat, kita boleh gerak ke mesin masa dengan selamat. Mesin ni selamat ke? Kalau tiba-tiba kita muncul dalam perut dinosaur, macam mana? Tenang, Hanis. Sistem ni dah kira semua faktor fizik dan kuantum. Kita akan muncul dekat lokasi lapang yang selamat. Nasib baik. Ingat bahaya dah tadi. Sini kawan semua. Mesin masa ni, aku dah cipta bertahun-tahun. Tapi tak sangka, pada hari ini, aku terpaksa guna juga sekarang. First thing first,
Kita tak tahu zaman mana dulu yang mesin ni nak hantar kita. Semuanya random. Bila tekan, terus kita balik ke zaman silam. Random tu yang aku risau. Kalau kita kena campak masa zaman Perang Dunia Kedua ke? Sabar Anis. Apa pun yang jadi, kita hadap sama-sama. Jangan ada yang buat perangai, khianat kawan sendiri atau tinggal kawan bila terdesak. Yang penting, doa. Sini. Sekali tekan, takkan boleh patah balik. Kita kena cari jalan penyelesaian zaman ke zaman hingga jumpa masalah utama. Korang ready? Sedia. Lepas tu kita balik. Kampung kita akan selamat. Tak kira zaman mana pun, kita hadap. InsyaAllah. Kita selamatkan kampung kita dan semua penduduk. Jom semua, kita gerak sekarang. Let's go, baby. Weh, biar betul. Dahsyat. Apa dah jadi ni? Kita kat mana ni, Prof? Aku rasa eksperimen aku berjaya. Weh. Ya Allah. Astaghfirullah. Aduh. Pening kepala aku Bila nak sampai ni? Sabar! Sikit lagi! Encik Pedos! Kawasan lapang yang selamat. Selamat sangat. Aduh, sakit kepala aku. Maaf semua. Tak sangka jatuh macam ni. Mengucap aku tadi, weh. Prof, sekarang kita dekat zaman mana ni? Asal batu je semua. Sunyi pula tu. Kalau ikut kiraan moden, ni tahun 10,000 sebelum Masihi. Baru lepas zaman ais. Sebab tu batu je semua. Kita kena cari tempat berteduh. Macam nak gelap dah ni. Kalau ada gua, okey juga. Kalau dalam gua tu, dalam tu mesti confirm ada fans MU. Sekarang aku nak tanya, Prof. Apa misi kita dekat sini? Takkan datang jalan-jalan je. Baik, Encik Pedos. Misi pertama kita. Kita kena selesaikan suatu masalah yang berada di zaman ni, baru kita dapat pergi ke zaman seterusnya. Jadi macam mana kita nak tahu masalah dekat zaman ni, Prof? Macam mana nak selesaikan sedangkan tiada apa-apa dekat sini? Bagus soalan tu, Haji. Kadang-kadang misi tu dah bermula, cuma kita belum sedar, belum bersedia. Sabar ya, Haji. Risau bahaya yang datang pula nanti. Tengok sana. Weh, apa benda tu? Angin ke apa tu? Tu ribut pasir, weh. Weh. Tengok tu. Ribut pasir makin dekat. Lari cepat, weh. Itulah, Haji. Kuala meminta sangat apa-apa terjadi. Sekarang ambil. Aduh. Manalah aku tahu benda nak jadi. Tadi aku tanya je. Cari tempat berlindung. Kalau tak jumpa, duduk rendah, tundukkan kepala, bagi belakang badan ke arah angin.
Cik Fidos, Hanis, Asrul, korang semua okey ke? Korang, jangan diam je. Haji, Encik Fidos, Hanis, mana woi korang? Dengar macam suara Prof. Woi, Poro! Dekat sini! Itu macam suara Haji. Guru siapa? Gunakanlah rupa aneh. Lama. Bahasa apa kau cakap ni? Dah kenapa muka kau iras Ikhwan? Moyang dia ke? Cerak! Toga! Nah! Apa ni cucuk-cucuk? Jangan buat main. Aku tak kenal kau tau. Yarka! Haji, kau okey ke? Orang zaman batu ke ni? Pelik semacam. Memang orang zaman batu. Dia nak bunuh aku. Bahaya betul. Rach! Doch rach! Crash! Ragra! Togara! Serah! Dia orang nak serang kita ke? Kau pergi selamatkan diri kau sekarang. Cari kawan-kawan kita. Biar aku selesaikan masalah ni. Hati-hati Hanis. Aku berkata, aku noh kalah ratuna. Hanis. Selamatkan kampung kita. Tidak, Hanis. Tahniah, misi pertama berjaya. Anda kini boleh ke dunia seterusnya. Huga! 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 Kurang ajar!
bunuh kau! Berhenti, Encik Fedos. Jangan buang masa untuk semua ni. Kita perlu pergi dari sini. Ada misi lagi penting kita perlu buat. Taklah pengorbanan Hanis ni sebagai satu pengorbanan untuk kampung kita. Misi kita. Kalau kita tak pergi dari sini, kita takkan berjaya. Peduli apa aku? Encik Fedos. Ya, Cukup. Jarua! Encik Fedos. Lebih baik kita pergi dari sini. Manusia zaman batu nak serang kita. Aku tak peduli. Aku tetap nak bunuh orang yang bunuh kawan kita. Demi Hanis. Chad, aktifkan mesin masa sekarang. Kami perlu pergi dari sini untuk menuju misi seterusnya. Mesin masa diaktifkan. Alamak, peluru habis! Ah! Ah! Bersedia untuk pergi. Apa tu? Tu Balang. Tadi hamba ternampak ada orang berkuasa pelik di pelabuhan ni, di hujung sana. Baik. Jangan lari. Siapakah Tuan Hamba? Tuan Hamba adakah mata-mata untuk menyamar ke negara kami? Sekarang, ikut hamba ke istana. Laksamana, Patik datang menghadap. Ada hal yang amat aneh berlaku. Ada apa gerangan? Mukamu tiada seperti biasa. Dan siapakah gerangan orang yang kau bawa ini? Patik tidak tahu, Laksamana. Orang ini muncul seperti cahaya di pelabuhan. Dia tidak mengerti apa yang Patik katakan. Patik khawatir dia adalah sihir yang dihantar oleh musuh. Ini bukan sihir yang biasa. Bawa dia ke balai. Jangan benarkan sesiapa pun mendekatinya. Biar aku sendiri yang menyiasatnya dan melaporkan kepada Sultan.
Bermula, wahai hamba Allah. Hamba lihat kamu tidak berkata-kata walau sepatah pun. Adakah lidahmu keluh? Atau adakah kamu tidak mengerti bahasa kami? Bukanlah. Adakah kamu seorang saudagar dari negeri jauh? Atau kamu seorang utusan daripada raja yang belum pernah kami dengar? Apa hal yang sedang engkau siasat ini? Mengapa orang ini hanya diam seperti patung? Adakah dia menentang titahmu? Begitu Jebat. Dia bukan seperti orang yang biasa kita temuk. Hamba khawatir dia tidak memahami apa yang kita ucapkan. Begitu, mengapa tidak kita paksa sahaja dia berbicara? Nescaya akan keluar juga suaranya. Perutnya biar aku robek hingga mungkin penuh dengan rahsia. Berjebat, jangan kita bertindak melulu. Jikalau dia dipaksa, nescaya dia akan menutup mulutnya selama-lamanya. Kadang-kadang, akal itu lebih tajam daripada sebilah keris. Baiklah Tuah, terserah padamu. Cuma, Patik tidak suka melihat orang yang tidak takut akan kita. Assalamualaikum. Dengar itu seperti suara hulu balang memanggil. Assalamualaikum. Baik, beta ke hadapan dahulu. Assalamualaikum. Laksamana. Oh, Laksamana. Laksamana Hang Tuah. Ada apa gerangan panggil beta? Nampak seperti tuan hamba ada khabar sungguh penting sekali. Patik ada bawa berita tergempar lagi. Berita tergempar? Adakah berita buruk? Khabarnya hulu balang. Khabarkan kepada beta sekarang. Patik mau kabarkan bahawa hulu balang terjumpa lagi 3 orang manusia keluar dari sudut cahaya di Pelabuhan Melaka. Apa? Agak muskil beta memikirkan. Adakah kawalan di pelabuhan begitu lemah? Atau cahaya dari mana mereka muncul? Beta rasa agak mengejutkan. Ini tak boleh dibiarkan. Patik mesti hapuskan mereka semua. Wahai Tuah, benarkan aku. Bunuh mereka. Jebat sabar. Jebat, biar Patik siasat dahulu. Hulu balang, bawa mereka bertiga itu ke sini menghadap beta. Baiklah Laksamana. Hamba bawakan mereka ke sini. Weh Prof, ni punca masalah dah ke ni? Ni ke misi kita. Jomlah selesaikan cepat. Aku tak tahan kena ikat jalan macam ni. Bah Haji, mungkin juga ini misi kita di zaman ni. Aku pun tak tahu dia orang nak buat apa dekat kita. Kita ikut je dulu. Balang, boleh tinggalkan mereka. Biar beta dan Laksamana Jebat uruskan. Jadi inilah manusia-manusia dari cahaya. Cahaya apakah ini? Adakah kamu bertiga penjenayah dari negeri asing? Amboi, sedap mulut dia cakap penjenayah. Muka punya warak alim macam ni dikata penjenayah. Kan Cik Pedos? Entahlah Haji. Aku dah malas nak fikir. Sekarang aku rasa macam nak balik rumah tidur je. Tidur? Masalahnya rumah kau dah terbakar Encik Pedos. Bukan kau je, kampung kita semua terbakar. Kita tidur Apa sini yang terbakar? je lah. Kau nak bakar negara kami. Sebelum kau bakar negara kami, biar aku yang bunuh kau dulu. Lain kali Encik Pendekar Merah. Sebelum marah, tanya dulu nok. Jangan main hembuh je. Ingat Haji tak boleh marah ke? Kurang ajar. Kau nak mati ke? Oi Haji, kau nak mampus ke? Kan dia pancung kepala kau. Maafkan dia tuan hamba, kawan saya ni. Dia gila sikit. Jebat, cukup. Biar Patik bertanyakan soalan kepada mereka semua. Siapa nama kamu bertiga? Dari mana kamu bertiga datang? Apakah maksud sudut cahaya yang dikatakan? Jelaskan kepada Patik. Ingat je hamba Prof. Yang sebelah kiri saya ni Encik Pedos. Dan yang depan ni Haji. Kami sebenarnya dari masa hadapan, wahai Laksamana Hang Tuah. Dari masa hadapan? Maksud kamu? Kamu semua bukan dari zaman ini? Atau kamu menipu kami? Doi, dia tak percaya pula. Ya Allah, tuan-tuan, sumpah kami datang dari masa depan. Kami nak selamatkan kampung kami dari serangan hantu. Bukan nak apa-apakan Melaka pun. Betul tu tuan hamba. Percayalah. Kami sebenarnya perlu selesaikan punca masalah sebelum terjadi huru-hara di kampung kami. Kalau tuan hamba nak saya buktikan, lepaskan ikatan di tangan saya ni, tuan. Baiklah. Jebat. Lepaskan ikatan mereka. Sekarang, tuan hamba buktikan kepada Patik
apa yang Tuan Hamba mau jelaskan sebentar tadi. Baiklah, saya tunjukkan sekarang. Chat, aktifkan hologram di lokasi Kampung Tulang Temulang. Oh, waktu sebenar. Inilah situasi kampung kami sekarang, Laksamana Hang Tuah. Memang huru-hara dan kacau bilau disebabkan hantu bahus. Serangan hantu. Teruskan cerita Tuan Hamba. Laksamana Hang Tuah, huru-hara kampung kita ni berpunca daripada sumpahan nenek moyang zaman dulu. Sumpahan ini memang wujud di kampung kami semencak dulu kala lagi. Pada malam yang bersejarah itu, nenek moyang kami berkumpul dengan semangat juang yang membara ke bersatu padu untuk menentang hantu bahus. Matlamat mereka hanyalah satu, menghapuskan sumpahan yang membelenggu mereka. Kemudian, arwah nenek moyang kami berjaya kalahkan sumpahan itu. Dalam masa beberapa tahun, kampung kami aman damai. Tapi pewaris sumpahan tu masih wujud. Di pewaris tu pula yang buat kacau bilau sekarang ni. Kampung terbakar. Kampung terbakar. Kampung terbakar. Kampung terbakar. Rumput hijau, kau menyemak di depanku. Banyak lalang, banyak pula kelah belalang. Naik rimas, memeningkan kepalaku. Rasa bosan, mau lari dari situ. Rumput hijau, kau menjalar di kakiku. Ku terjatuh, aduh sakit lutut aku. Hati kusut, memeningkan kepalaku. Rasa bosan, mau lari dari situ. Ada segalanya yang kau mau, adalah rumput di mataku. Tapi engkau lalang, dan engkaulah belalang, sambil mengibas lalang-lalang hijaumu. Rumput hijau, satu hal yang aku tahu. Kalau hujan lagi laju, engkau tumbuh. Rumput hijau, itulah masalah aku. Ku tak risau, esok aku potong kau dulu. Ada segalanya yang kau mau, adalah rumput di mataku. Tapi engkau lalang, dan engkaulah belalang, sambil mengibas lalang-lalang hijaumu.